Hey guys, welcome to Bang Nep. Okay, hari ni aku dapat call daripada kedai motor yang motor baru aku dah siap. Aku dah beli motor baru lah untuk gantikan motor SYM VR3i aku yang lama tu. So motor pun dah siap. Aku dah tunggu motor ni dah sebulan. Jadi kalau korang nak tahu motor apa, stay tune dengan video ni. Right, so aku tengah tunggu Grab. Kita pergi kedai motor, kita ambil motor tu. See you guys. Biar ramai yang nanti pastilah dia mau lawan dia mau MVX. Saya nak jawab dulu. So pusing dekat sini, pukul 6 sini untuk isi minyak dengan seat. Kalau seat nak tutup tekan sini. Oh, okey. Tak. Okay. Kalau nak start pusing balik, tekan lagi nampak lampu, pusing habis. So dia ada double signal, lampu tinggi, lampu biasa, signal kiri kanan, on. Kuat ke? Kuat. Lepas tu ini tengok awak nak pakai tak? Kalau dekat traffic lah. Apa ni? Hybrid macam tu. Ni start. Okay. So awak kalau nak set ini meter, tekan sini lama-lama. Nanti adjust dekat sini. Tengok ada base. Okay. Lepas tu nak tutup ini TCS tu tekan lama-lama lagi sekali dia. Okey. Tapi setiap kali memang dia akan auto buka punya. Okey. So kalau nak start kita ini dengan ini. Okey. Mode ni tukar kan? Oh tu. Nampak? Tapi bateri mesti nak kuat dia baru boleh tukar. Macam tadi saya belum start kan. Bateri dia 12 lebih awak tekan dia tak ada. Okey. So ini untuk emergency. Kalau bateri rosak boleh pakai ini kan. Untuk manual. So dia punya key kat mana? Keyless ke mana? Ada. Sini. Oh. Dia sensor lah macam kereta tak payah tekan. Okay. Kalau nak lock handle, pusing sebelah sini, tekan, lepas tu pusing habis. Dia suruh lock. Dia lock. Okey. Kalau nak buka, tekan lagi. Balik lah. S Pro. S Pro tu. Okay.
Okay gang, aku dah ambil aku punya motor. So ni adalah skuter daripada KJ Moto X200S. So ni motor skuter aku yang pertama. Aku tak pernah pakai skuter. Daripada aku mau start naik motor dulu, aku rasa mungkin dalam sekolah menengah kot, 2002 2003 macam tu lah aku start naik motor dulu. Motor moped, motor clutch, tu dah biasa lah. Motor clutch aku yang pertama dulu, motor clutch yang pertama apa tak ingat lah. Tapi dulu motor yang paling best aku nak pakai SS lah, SS2. Tu motor paling best aku nak pakai. So ni skuter aku yang pertama lah. Aku pernah lah bawa skuter, tapi aku tak pernah memiliki skuter. Ni skuter pertama yang aku memiliki. Yelah, dah aku pun penat-penat kan, try lah reward diri sendiri, beli skuter pula. Dan aku tengok AX ni ramai peminat. Aku tanya kedai tu tadi pun, dia kata list menunggu dia dalam 70 ke 80 orang. Yang aku punya batch lah. Tu aku nak dapatkan ni, aku kena tunggu 70 orang. Baru aku dapat motor ni. Tapi aku dapat agak cepat lah, 3 minggu. 3 minggu juga aku tunggu. Tapi berbanding dengan orang lain, kalau aku baca kat grup tu ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan. So aku 3 minggu kira okey lah kan. Tak adalah teruk sangat. So first time pakai skuter ni agak janggal lah. Sebab biasa aku pakai motor ada clutch, SYM VR3 itu ada clutch. So bila pakai AX ni tak ada clutch. Lepas tu dia punya tombol-tombol ni pun tadi jenis juga lah belajar nak isi minyak lah apa kan. Learning curve lah. Tapi so far aku dah naik ni dalam berapa minit. Sedap lah. Sedap. Sebagai orang yang tak pernah pakai skuter, aku rasa motor ni sedap. Aku tak suka motor yang Maxi tu, skuter Maxi yang ada depan macam motor pakai kan. Sebab bagi aku dia punya riding position tu, tangan tu macam tinggi sikit, kau kena ngangkat sikit. Jadi kalau nak layan town, nak pergi kerja, aku tak berapa suka lah. Kalau nak jalan jauh, biasa kan. Lalu memang orang beli tu untuk pergi jalan jauh apa semua. Aku setakat beli motor ni nak pergi kerja je, atau mungkin hantar nak pergi sekolah ke apa kan. Test dia punya pick up. Tu dia. Not bad lah. Very nice. Satu aku rasa yang aku kurang suka, dia punya signal kot. Signal dia tak ada macam bunyi tuk-tuk macam VR3 tu ada bunyi kan bila kau tekan signal, dia ada tuk-tuk. Jadi kau tahu bila signal tu terbuka. So tadi bila aku pakai, contoh aku try lagi, tak ada lah. So memang kena bergantung kepada indikator ni lah. So mungkin ada time yang kau pasang signal, kau tak sedar pun kau dah pasang signal berapa kilometer dah kau jalan kan. Jam berisik. Okay, pick up tu baik lah. Pick up dia baik. Ni aku pakai mod P0 bro. Aku tak tahu lagi mod P1. Diorang kata P1 tu macam pick up sikit, sport sikit kan. Dah aku nak pakai lagi lah. Pasal aku tengok dia punya bar suhu ni 3 bar. Aku tak tahu lah tu okey ke tak okey ke. Mungkin aku kena tengok dalam grup lah kot, grup AX. 3 bar ni okey ke tak, macam panas je. Kalau biasa lah kot kan. Kalau yang
Zero ni ada orang guna X. Kalau korang dah tengok ni kalau dia okey, cuba korang komen. Kalau okey lah kot. Mileage 4 km baru. So meter dia cantik lah. Aku suka meter dia. Semua informasi ada kat sini. Video kat tengah, tu bagi aku yang tu lah memang kita selalu tengok pun. Oh, lembut gila dia punya beam ni. So kalau tadi macam tadi aku tersentuh pun pak dia di atas kan. Selalu yang ni dia keras sikit, jadi lembut. Tu dua kali. Dia kena tekan laju. Tapi ada perbezaan lah bila aku tu T0 kan. Enjin tu rasa biasa, mengawam dia biasa tak? Tak tahu lah korang boleh dengar ke tak. Tapi bila aku tekan T1, dia macam mengawam sikit lah. Enjin tu mengawam sikit. Macam responsif lah. Naik Putra T1, not bad dah. T1 dia mengancam guys. Mengancam betul. Dia lebih responsif lah berbanding T0. Bagi aku lah. Orang mungkin cakap ni placebo effect, tapi kalau kau bawa kau dapat rasa lah beza dia. T0 bila aku tarik itu kan, dia biasa je. Standard. Memang ada beza. Mungkin T1 tu kalau nak race orang kan, nak race LVX ke NMAX ke kan, dia kot. Aku batal turun. Biasa je. Motor 14-an. Kita nak race ke apa. Kalau orang nak beli motor-motor China sekarang ni, bagi aku lah sangat berbaloi lah dengan apa dia bagi. Kalau korang nak orang kata pun standard, hidup nak standard sikit, boleh lah ambil Yamaha, Honda ke kan. Tapi aku ni jenis tak kisah, sebab aku daripada kecil dulu aku dah pakai macam-macam lah. Aku dah pakai motor first bapak aku dulu Honda EX5, lepas tu Wave, lepas tu SS2, lepas SS2 Suzuki Flash. Suzuki Flash tu memang waktu keluar tu laju set motor tu. Lepas tu aku pakai, atau aku belajar you, aku pakai Honda Dash, Wave Dash, 110cc ya. Waktu motor paling lama aku pakai. Aku pakai dalam, aku rasa dalam 7 ke 8 tahun lah, 7 tahun kot. Lepas kepada Honda tu baru aku tukar SYM, SYM VF3. Bagi aku waktu aku nak ambil SYM VF3 tu pun ramai gila lah. Aku tanya dalam grup ke, aku tanya dekat Facebook ke kan, ramai lah kata apa nak beli brand cak ayam. SYM tu waktu tu bukan Taiwan ni. Tapi lah orang kata brand cak ayam. Motor yang antara yang best selepas Yamaha SS2 yang aku pernah pakai. SS2 tu bagi aku nostalgic. Dan memang motor tu tak ada motor yang boleh bagi feel macam SS2 tu lah bagi aku. Tak jumpa lagi. Dia punya bawa tu macam tau SS2 tu. Dulu waktu sekolah menengah aku pakai motor tu. Memang awak pandang. Itu zaman-zaman dulu lah, awak pandang pakai SS2. Sekarang dah tu lah. Sekarang kata motor kau pakai motor bike pun, awak pandang kita Honda lagi ada motor. So motor China ni bukan macam dulu. Motor China sekarang dah power. Yang dia bagi pun semua okey kan. Kalau korang bukan jenis yang pandang pada brand, which aku tak lah. Aku tak, brand ni bagi aku penting juga. Tapi kalau in term of price tu, dia bagi benda yang berbaloi untuk kau bagi. Sebab kau kena fikir, kau ambil loan. Kalau motor loan, dia punya kredit tinggi, dia punya interest. Dia bukan macam personal loan kan.
Kalau kau ambil kat kredit tu lah cerita lah. Dia bukan macam personal loan. Kau ambil loan motor 8,000, kau bayar 16,000, 15 ke 16,000. So kau boleh beli 2 biji sebenarnya. So sebab tu pemikiran aku macam tu. Bila nak bayar motor yang bulan-bulan tu, biar berbaloi lah bagi aku. Aku nak berbaloian tu. Berbaloian ni. So jom kita try pergi ke highway je. Kita nak masuk highway sikit. Highway EKVE. Nak try juga kan. Highway ni macam mana, best ke tak? So balik pada cerita tadi. So aku pandang keberbaloian. Sebab nak bayar bulan-bulan tu kita, bukannya orang yang geng baik beli ni. Baik beli S-Max, baik beli N-Max, kau belilah kan. Aku nak beli ni sebab aku nak bayar murah. Spek pun okey buat 17 berapa cc? 174 174 cc. 174 cc. Motor macam ni. Ni kalau nak masuk highway aku boleh lah test P1. Jadi mungkin aku boleh cari tempat untuk review sikit lah motor ni kan. P1 betul lah dia punya. Bila switch P1 tu kan, dia punya responsive dia tu lebih sikit. Nampak. Ini naik bukit ni naik bukit. Okay, ni highway KVE. Boleh try. Itu bukit. Laju pakai. Alah, aku tak apa 100 110 tu. Bukan dah rasa laju. Nak pakai skuter ni, biasalah. Melengah kalau kau pakai skuter 250, sedap lah kau nak memulas kan. Kalau setakat 17-200 ni, macam tu je lah. Tak adalah tinggi sangat sikit dia. Highway ni tak berapa orang, so sedap lah sikit nak mengetes kan. Syahdu lah. Bagus lah. Dia punya riding position very nice lah bagi aku. Very nice. Yang aku suka sebab dia punya macam ni. Dia kan macam tu. Pot ni bro, ni pot ni. Hari lah. Ada cahaya matahari. Okay. Ni. Lah. So dia ada holder kat bawah ni untuk double stand. Okay, so inilah motor dia. Tu ni motor dia. Tengok plate tu aku belilah. So kalau yang kau ambil lah colour silver, colour grey. Colour grey dia ada coklat, dia ada satu lagi colour warna biru. Tapi aku lebih suka colour ni lah. Kalau tak ada colour ni mungkin aku warna biru lah. Warna biru pun cantik juga. So kalau tengok sini, tayar dia pakai tayar, ada apa
CST 1207014. So dia dah bagi absorber dengan tank ni tadi. So dia punya tapak ni pun nak lihat. Side mirror pun cantik. Side mirror ni kalau jenis yang macam ni, design ni dekat Shopee selalu lah dia jual. Itu aku beli untuk swap air marker juga. So dia ada fin, brake, satu piston, ABS, TCS ada. Tayar depan ni pakai CST juga 180/14 sama, inci sama. Okay, absorber depan, lampu LED. So dia ada apa? Double signal. Terus ni ada passing light. So side profile dia macam ni. Kau nampak kan? Agresif kan? Dia punya itu boleh gitu. Minyak tadi. Motor baru pun dah tumpang minyak. Mana? Gitulah pakai motor kan. Kali pertama mesti dah kena bala. Kalau tak payah pakai motor lah. Seat profile dia agak agresif sikit. Sampai dekat sini dia dah nipis. Sini dia tebal. So keselesaan tu masih menjadi tanda-tanya lah. Nak kena bawa lama-lama sikit tengok lah. Ni ketak apa? Pressure ketak. Isi belakang nipis je. Ni side profile belakang dia. Cantik ya. Tengok. Yang aku suka dia punya lampu belakang ni, dia sekali tau. Dia sekali dengan signal. So dia tak adalah capang-capang je. Cuma yang benda ni je lah. Benda ni tak boleh jalan ketak Perlu ke benda ni tak perlu nanti kita cari cara nak buang. Dia bagi guna pula besi lah kedai ni, bagus lah. So dia punya ni pun ada macam apa, apa panggil dan design sikit lah. Ada dia punya ni, dia bukan flat. So dekat tepi ni kalau ada buatan pun ada macam design gitu. So cantik lah, cantik. Cantik lah. Okay, kat depan tu tadi sikit. Cuma yang ni tak ada lah. Apa? Dashcam tak ada lah. Kalau macam naik situ ada dashcam kan. Cantik lah, aku suka side profile CC dia. Side profile CC dia sangat-sangat agresif. Very nice. Kita tengok dia punya tissue untuk tissue dia. Basic. So kedai motor tu bagi sekali helmet, kunci, baju hujan dengan minyak. Bagus lah ada minyak. Betul lah, dia punya seat ni nipis lah. Nipis rasa itu dalam satu inci je. Kat yang belakang, depannya tebal. So ni pilih bagi tu sekali. So nak tutup, dia kata letak macam ni, lepas tu tekan tepi. So itulah motor Fuji Moto AS 200S yang aku baru ambil hari ni. So far aku dah jalan dalam 70 km. Dapat aku yang first impression lepas aku ambil motor ni, lepas bawa, sangat-sangat best untuk orang yang tak pernah pakai skuter. So kalau korang yang
nak cari skuter yang nak try skuter ataupun memang nak skuter, memang nak beli motor ni, beli je lah. Memang value lah bagi aku. Motor yang macam ni, tak kira lah China ke apa, dengan harga macam ni, dengan apa yang dia bagi ni, kalau korang tak rasa puas hati, tak tahulah nak cakap apa kan. Mana kan nak dapat dengan harga macam tu, motor macam ni. Satu lagi motor yang berbaloi bagi aku adalah Nexi lah. Nexi dah ada, siapa dah ada dashcam. So geng, aku rasa tu je apa nak balik aku buat apa ni. Dah petang. Kalau korang nak tengok aku buat lagi motor ni, subscribe, follow aku punya channel. So see you guys in the next one. Bye bye.